Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita mulakan kelas kita malam ni dengan umum kitab Al-Fatihah. Okey, sebelum kita mula, suara Aman jelas ke? Boleh dengar? Boleh Okey, so nanti macam biasalah kalau suara tersekat ke hilang, bagi tahu Boleh semua? Okey. Okey, so untuk hari ni kita akan masuk bab yang terakhir. Okey, kita akan masuk bab yang terakhir. Kalau ikut tajuk, ia adalah kimia pengguna dalam industri. Okey, kimia di dalam industri lah. So kita akan belajar tentang minyak dan lemak, bahan pencuci, dan kita akan ada juga bahan tambah makanan, ubat-ubatan dan nanoteknologi lah. So untuk hari ini kita akan masuk minyak dan lemak beserta bahan pencuci lah, sabun dan deterjen. Okey. So kita tengok dulu pengenalan lah kepada minyak dan lemak. Okay. So minyak dan lemak ni dia berasal daripada satu kumpulan sebatan semula jadi yang kita panggil dia sebagai lipid. Okay. Kita panggil dia sebagai lipid. Okay. Minyak dan lemak ni dia under kategori yang hampir samalah. Kita panggil general dia sebagai lipid. Okay. So lipid ialah satu kumpulan sebatian organik yang membentuk struktur sel dalam tumbuhan dan tisu haiwan. Okay. So dia datang daripada dua benda lah. Sama ada datang daripada haiwan ataupun datang daripada tumbuhan. Ada dua sumber untuk lipid. Okay. So lipid merupakan sebatian tidak terlarut dan boleh diekstrak daripada sel-sel dengan menggunakan pelarut organik seperti ether dan benzena. Okay. Apa yang kita tahu adalah lipid ni dia macam minyak lah. So, bila minyak dia tidak larut dalam air. Okay, itu yang kita kena tahu. Okay, sekejap. Alright. So, kita tengok dulu apakah perbezaan minyak dan lemak lah. So, lemak ni biasanya dijumpai dalam haiwan. Okay, lemak ni biasanya dijumpai dalam haiwan. Manakala minyak ataupun oil kita jumpa dalam plant, tumbuhan. Okay, tumbuhan. Okey, so lemak yang dijumpai dalam haiwan seperti kambing dan lembu wujud sebagai pepejal pada suhu bilik. Okey. So kalau lemak dia wujud dalam bentuk pepejal pada room temperature. Contoh lemak haiwan adalah mentega dan juga lilin. Okey. Contoh mentega dan juga lilin. So ini datang daripada haiwan lah, lemak. Okey. Yang kedua, lemak daripada tumbuhan wujud dalam keadaan cecair. Minyak ni sebenarnya lemak juga. Cumanya, kenapa kita panggil minyak? Sebab dia wujud dalam keadaan cecair. Di mana kita ekstrak daripada tumbuhan lah. Contoh-contoh minyak termasuk minyak sawit, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak soya dan juga minyak jagung. So minyak dan lemak dia terdiri daripada campuran ester berlainan. Minyak dan lemak senang cerita macam ni. So kita ada asid karboksilik, kemudian kita tambahkan dengan alkohol lah. Kita ada belajar dekat bab 2. So bila kita tambah asid dan alkohol, dia akan menghasilkan sesuatu ester. So ini adalah esterification. Pengesteran. Nama proses dia. So basically ester ni merujuk kepada apa? Ini adalah minyak dan lemak. Minyak atau lemak. So bahan untuk menghasilkan minyak dan lemak adalah asid karboksilik dan juga alkohol. So ini kita akan belajar. Inilah hari ini kita akan belajar tentang macam mana nak menghasilkan minyak dan juga lemak. Tapi pastikan faham konsep dia adalah gabungan antara asid karboksilik dan juga alkohol. So ingat balik macam mana kita nak bezakan asid dengan alkohol. So bila asid karboksilik, ingat tak dia ada double bond O dan juga OH. Kalau alkohol pula, dia ada OH sahaja, iaitu hidroksil lah. Asid karboksilik dia ada karboksil. So kalau ingat balik, kalau asid dia akan hilang H. Kalau asid dia akan hilang H. Sebab ingat, asid
ion hidrogen. So dia akan remove hidrogen. Kalau alkohol dia akan hilang OH lah, hidroksil itu sendiri. Sebab itu dia ada hasil sampingan water, air. Okay. So untuk menghasilkan minyak dan lemak ini, alkohol kita dah tetap. Okay, alkohol kita dah tetap. Cumanya asid karboksilik kita ada banyak. Dia campuran, dia sangat banyak lah. Okay. Basically nama alkohol kita adalah asid lemak kita panggil, kita panggil dia sebagai propan 1, 2, 3 triol. Ataupun nama lainnya kita panggil sebagai glycerol. Glycerol. Alkohol kita dah tetap. Kita pakai glycerol. Cumanya untuk asid karboksilik kita pelbagai. Di mana secara amnya kita panggil sebagai asid lemak. Okay, fatty acid. Okay, asid lemak ni adalah salah satu asid karboksilik Tak, cumanya asid lemak ni apa beza dia dengan asid karboksilik? Asid lemak ialah asid karboksilik yang berantai panjang. Bermaksud dia boleh mengandungi 12 hingga 18 atom karbon. Justru dia sangat panjang. So itu adalah definisi asid lemak. Okay, asid lemak ialah asid karboksilik yang berantai panjang yang mengandungi 12 hingga 18 atom karbon per molekul. Sekejap, ada nak masuk. Okay, and then tambahlah dengan glycerol. Di mana glycerol ni kita kena tahu nama IUPAC dia. Propan 1, 2, 3 triol. So kita tengok macam mana structure dia. Okay, kita tengok structure untuk glycerol dulu. Glycerol. Okay, nama IUPAC dia adalah propan 1, 2, 3 triol. Okay, bila kita sebut triol, kita tengok balik nama dia. Ol bermaksud dia kumpulan hidroksil. Dia ada kumpulan hidroksil bermaksud apa? Ada karbon, ada OH melekat pada karbon. Ingat tak? Apa maksud tri? Apa yang korang faham tentang tri? Kalau ol ni maksudnya OH. Kalau triol, cuba bagi tahu. Apa dia yang ada 3 OH ke? Betul. Dia ada macam ni. OH, OH, OH. Ini maksud dia triol. Ada 3 OH melekat dekat karbon. Okay, sama ada macam ni. 3. Kan? Bermaksud ada 3 OH melekat pada karbon yang pertama, karbon yang kedua dan karbon yang ketiga. Macam itulah. Ini karbon yang pertama, karbon yang kedua, karbon ketiga. Ini kalau kau tak nampak dalam buku kan lukis macam ni. Kalau tak nampak, cuba lukis yang biasa. Propan bermaksud 3 karbon. 1, 2, 3. Kemudian dia kata triol. So ada OH, okay, tapi ada 3. Sebab dia kata 3 OH tu melekat pada karbon yang pertama, karbon yang kedua dan karbon yang ketiga. Lepas tu lengkapkan H. Lengkapkan H, 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 H. So ini adalah struktur propan 1, 2, 3 triol ataupun nama lain dia glycerol. Dapat ke semua orang? Nampak So ini struktur glycerol. Tapi dalam buku perasan tak korang nampak dia macam sengit kan? Tapi struktur dia sama je. Cuma susunan dia je berbeza. Okay? So kalau contoh peresteran untuk menghasilkan asid, untuk menghasilkan minyak dan lemak So dia buat glycerol ni disusun menegak. 1, 2, 3. Okay? Glycerol tu disusun menegak. Macam ni. OH, H, OH. Okay? Lepas tu lukislah balik hidrogen. So hidrogen, 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 hidrogen. So ini adalah 1 mol glycerol. 1 mol glycerol. Okay? So macam mana dia bertindak balas dengan asid lemak untuk menghasilkan lemak. Okay? So dia akan tambah, okay, secara amnya yang korang kena faham adalah
dia akan tambahkan dengan 3 asid lemak. Okay, ingat ya apa maksud asid lemak? Asid lemak adalah asid yang berantai panjang yang mengandungi 12 hingga 18 atom karbon. So, bila dia kata 3 mol asid lemak, okay, asid tadi abang dah tunjuk, struktur dia macam ni kan? Double bond O. Kemudian ada OH, betul tak? Kemudian dia akan melekatlah dengan karbon-karbon. Okay, melekat dengan karbon-karbon. Cumanya sekarang ni, disebabkan asid panjang, betul tak? So, kita wakilkan dia macam ni. C, double bond O, OH. Ini nak menunjukkan bahawa ini adalah karboksilik asid. Asid karboksilik. Kemudian, so kita lukis R sahaja. R sahaja macam ni. R itu akan merujuk kepada rantai atom karbon yang panjang. So, R tu boleh jadi, macam ni R tu boleh jadi dia ada 13 karbon. Ataupun 12 karbon. Panjang lah. Panjang macam ni. Panjang. Tapi kita wakilkan dengan R. Faham ke? Semua jelas? Apa maksud R itu? Okay. So, bila dia kata 3 mol asid lemak, maka ini adalah mol yang pertama. Ini adalah mol yang pertama. Asid lemak yang pertama. Okay. Lepas tu lukis pula asid lemak kedua. Ini asid lemak kedua. Kemudian asid lemak ketiga. Sebelum tu. Sekejap Kan kita belajar alkohol akan hilang OH, asid akan hilang H kan? So kalau boleh kita hadapkan. Hadapkan kumpulan berfungsi. Ingat tak kita buat tu? Hadapkan kumpulan berfungsi. R, OH, C double bond O, R, OH. Okay. Pastikan kumpulan berfungsi menghadap satu sama lain. Ini yang kita belajar waktu bab 2. Alkohol tambah asid karboksilik akan menghasilkan hasil sampingan air. Di mana asid akan hilang H. Alkohol akan hilang OH. Okey? Maka, ingat balik, ambillah OH daripada alkohol. Ambillah H daripada asid. Macam ni. Ambil. Okey? So, apa yang akan terjadi? So, ini nama proses dia esterification. Pengesteran. Okay. So, kalau ingat balik, kita sambung je semua benda. Ingat tak? Kita sambung je. Okay. Salin dulu yang glycerol. Okay, ada 3 karbon tadi kan? 1, 2, 3. Salin balik apa yang ada. Okay, salin balik. H. Yang bawah tu abang pendekkan Abang buat CH2 je. Macam ni. Okay. Sama je tau. Jangan confuse. Okay. Lepas tu gabungkan terus dengan asid yang digabung tadi. Yang atas gabung dengan O tadi kan. C double bond O R. Tengok yang bawah pula. Karbon nombor 2. O C double bond O R. Okay. O C double bond O R. Okay. So, ini kita panggil dia sebagai 1 mol lemak. Okay. Berapa banyak air yang dihasilkan? Berapa banyak? Cuba tengok persamaan tu. Berapa banyak air yang hilang? 3, betul. So, 3 mol air. Gabung macam tu je. So, kalau dalam buku korang nampak dia menegak, kalau tak nampak, buat menyengit pun boleh. Cumanya kalau buat dalam soalan nanti, panjang pula ke bawah. So, bila kita nak buat ke kanan macam tu, kita pastikan rantai karbon tu menegak. Tengok, propan 1, 2, 3 triol. Bermaksud ada 3 OH melekat pada karbon yang pertama, karbon kedua dan karbon ketiga. Okay. So, konsep untuk menghasilkan lemak adalah 1 glycerol tambah 3 asid lemak. Di mana asid lemak ni panjang. So, bila panjang, rantai karbon tu kita wakilkan dengan R. Faham ke setakat ni? Boleh?
Boleh So contohlah kalau korang tengok contoh. Okay, kita cuba buat contoh Kita nak menghasilkan okay, kita cuba buat glycerol and then kita tambahkan karbon yang sikit. Tambah asid laurik. Cuba tengok dalam buku. Tambah asid laurik. Okay, asid laurik ni dia ada 12 atom karbon. Dia ada 12 atom karbon. Okay, cuba kita lukis panjang-panjang. Okay, glycerol kena ingat nama IUPAC dia. Propan 1, 2, 1, 2, 3 triol. Nah, ini kena hafal lah. Tahu, kena hafal. Okay, so bila kita lukis glycerol, 1, 2, 3 karbon. And then OH dekat karbon pertama, OH dekat karbon nombor 2, OH dekat karbon nombor 3. Okay. Lengkap kan? CH2, CH, CH2. Ada yang tak faham ke kenapa CH2, CH, CH2 situ? Semua okey ke? Yang ni sebab abang tak tunjuk ikatan tau. Ingat tau. Kalau nampak macam ni, contoh H, kadang-kadang orang lukis macam ni. CH2. Faham ke? Boleh? Yang lain okey? Farisha okey? Boleh? Okey. So, kita tengok. Contoh tambah asid laurik. Tapi asid laurik kena ada berapa banyak? Asid lemak kita kena ada berapa? Glycerol kena ada 1 je. Tapi asid lemak kena ada berapa? Berapa? Tadi kita baru tengok tadi. Asid lemak kita kena ada 3. 3 mol asid lemak. Bermaksud kita kena ada 3 mol asid laurik. Okey? Asid laurik So macam ni. Lukis dulu karbon dengan O dengan OH menghadap. Sebab kita tahu ini akan bertindak balas. Okey. Untuk karbon yang panjang, biasanya orang buat macam ni. Okey. Pak kurungan CH 2 10 CH2. Yang boleh difahamkan dengan benda ni, tengok ya. Kalau korang nampak dekat kertas 2 atau kertas 1 lah yang tengah ni. Tengah ni bermaksud, kan kalau biasa macam ni. Double bond O, OH. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Di mana H semua ni. Okay, H A. Semua ni akan jadi CH2. Perasan tak? Ada 2 H. Tapi hujung, okay. Tapi hujung, ni 3. Ni 3. Tapi hujung akan ada. Kau perasan yang tengah ni dia singkatkan. Yang ni, dia singkatkan. Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Kan? Dan semua ni adalah CH2. Betul tak? Dan dia ada 10 karbon. So, dia buat macam tu. Sama je. Hujung tu kita buat CH3. Mana boleh gabungkan? So, kita keluarkan. Dapat ke? Kenapa tiba-tiba tak tengah tu ada kurungan? Okey. So, salin lagi. Ini baru 1 mol. Mol kedua pula. Double bond O, OH. Okey. CH2 10 CH3. Ni pun sama. C double bond O, OH kurungan CH2 10 CH3. So, asid laurik. Okey. 3 mol asid laurik. Ini 1 mol glycerol. Kemudian kita tambahkan dengan 3 mol asid laurik. Nama-nama hafal, okay, dia akan bagi dalam soalan. Dia ni atom karbon. So, apa yang akan terjadi? So, ini adalah lemak tambah asid. So, ini adalah proses pengesteran, esterification.
Macam biasa tadi, ingat asid akan hilang H. Okay. Asid akan hilang H, alkohol akan hilang OH. So, buat macam ni. Kalau tak nampak, buang ni. Buang OH dengan H ni. Dan buang yang last kali ni. Buang. Okay. Kemudian, apa yang ada. Kemudian, gabungkan apa yang ada. So, 1, 2, 3, CH2, CH, CH2. Okay. So, O, C double bond O dengan CH 10, CH3. Okay, O. Okay, salin je. Macam tadi. Salin je. Okay, dah siap. Okay, sudah siap. Alright. Panggil dia sebagai 1 mol lemak. Okay. Ini yang panjang yang betul punya kalau kita tak wakilkan dengan R. Sebab dia dah bagi apakah asid karboksilik dia. Apakah asid lemak dia. Okay. Alright, so setakat ni okey ke? Semua jelas? Semua boleh cuba salin dulu yang ni contoh. Cuba salin dulu bagi 2 minit untuk salin dan hafal. Bukan hafal, dan fahamkan. Tengok dulu. Jangan lupa tu nanti dekat belakang pastikan adalah tambah 3 mol air. Sebab dia hilang 3 mol air. Siapa ada soalan boleh tanya ya. Okey, ada apa-apa persoalan sebelum kita tengok seterusnya? Semua jelas? Mengenai alkohol, asid lemak menghasilkan dan minyak. Semua okey? Okay, alright. So, seterusnya kita tengok pula. Okay, kita tengok perbezaan minyak dan lemak. Okay, tadi kita dah sebut sikit. So, kedua-duanya ialah ester yang terhasil daripada tindak balas antara asid lemak dan juga gelas, iaitu propan 1, 2, 3 triol yang kita buat tadilah. Ingat ya, asid lemak adalah asid karboksilik yang mengandungi 12 hingga 18 atom karbon. Okay, banyak kali so pastikan tahulah. So, tengok perbezaan minyak dan lemak. Untuk minyak, sumber dia adalah daripada tumbuhan sebagai contoh kelapa sawit dan minyak soya. Lemak pula datang daripada contoh daging dan mentega. Okay, pada suhu bilik, keadaan fizik minyak adalah dalam bentuk cecair, manakala kalau lemak dia wujud dalam keadaan pepejal. So, disebabkan minyak ni dalam suhu bilik sudah menjadi cecair, sebab itulah takat lebur dia rendah. Manakala lemak dia tinggi, takat lebur dia. Logiklah sebab awak letak dekat suhu bilik, minyak cair. Lemak pula keadaan hujan. Bermaksud takat lebur untuk lemak adalah tinggi berbanding minyak. Okay. And then minyak pula, dia mengandungi peratusan asid lemak tak tepu tinggi. Okay. Bila tepu dia unsaturated lah, bermaksud dia mengandungi ikatan ganda 2. Okay, ikatan ganda 2.
Manakala lemak dia kata peratusan asid lemak. Tepu bond. Ingat balik, tepu tu adalah saturated. Bila saturated dan saturated, satu unsaturated, double bond. Okay? So biasanya untuk minyak, dia punya takat lebur biasanya kurang daripada 20 darjah Celsius. Manakala untuk lemak biasanya pada 20 darjah Celsius. Okay? Ini sekadar ambil tahulah. Alright? Okay, ni yang tadi So tindak balas pengesteran, resepi molekul akan ada satu glycerol. Kita akan ada 3 asid lemak. Nampak tak? 1 glycerol tambah 3 asid lemak. So akan menghasilkan satu kita panggil sebagai triglycerida. Itu nama dia. Glycerida. Itu adalah hasil pengesteran daripada glycerol dengan asid lemak. Nama dia triglycerida. Okay? So kena ambil tahu nama dia. Glycerol tambah menghasilkan satu triglycerida. Okay? So dia bagi tahu dekat situ R1, R2, R3 ialah rantai hidrokarbon. So lemak ataupun minyak bergantung sepenuhnya pada rupa rantai R ini. Okay, asid lemak kan macam ni kan tadi OH kan. Ada asid lemak, ada asid lemak dia sekadar yang macam tadi. CH2 10. Ada yang macam ni. Yang tadi asid laurik nama dia. Ini contohnya asid laurik. Di mana asid laurik ni tak ada double bond. Tak ada. Okay, dia sekadar single bond. Bermaksud ini tepu. Okay. Kalaulah asid lemak kita macam ni, dilukis macam ni, double bond OH, lepas tu dia buat macam ni. CH2 7, lepas tu tiba-tiba korang nampak dia lukis, tiba-tiba ada double bond macam tu. Ni contoh je tau. Contoh macam ni. Tiba-tiba nampak double bond. Bermaksud ini adalah lemak tak tepu. Ini bermaksud lemak tak tepu. So kalau asid lemak kita mengandungi lemak tepu, okey, lemak tepu, so kita akan menghasilkan, tengok balik, kalau asid lemak kita lemak tepu, so sama ada lemak ke minyak yang akan terhasil. Tengok balik. So kalau lemak tepu bermaksud dia adalah lemak. Lemak yang terhasil. Tapi kalau asid lemak kita mengandungi ganda dua antara karbon, bermaksud lemak tak tepu, maka yang akan terhasil adalah minyak. Faham So maka yang akan terhasil adalah minyak. So dia bergantung kepada asid lemak yang digunakan. So kalau asid lemak kita mengandungi double bond, maka minyak yang akan terhasil. Kalau asid lemak kita sekadar mengandungi ikatan tunggal, maka lemak yang akan terhasil. Dapat ke konsep dia? Boleh Contoh kalau tak faham. Contoh. Abang buat yang pendek je. Contoh. Macam ni kan ada glycerol. 1, 2, 3. OH. Pastikan tahu dia punya struktur Kertas 2 dia akan kadang-kadang pernah tanya. Macam manakah struktur untuk glycerol? Kena tahu. So pastikan tahu nama dia. Contoh ini glycerol. Okay. Lepas tu asid lemak kita macam ni. Contoh saja OH CH2 7 CH contoh panjang, sangat panjang macam ni. Okay, sangat panjang macam tu. Okay, kita copy balik. Copy. Okay, lukis untuk kedua pula. Okey, ketiga pula. Okay. Sebab kita kena ada 3 mol kan? 3 mol asid. Okay. So ini adalah satu glycerol. Yang kanan asid lemak ni yang abang lukis ni, ini nama dia adalah asid olik. Ini nama dia asid olik. Di mana
So buat macam biasa, alkohol akan hilang OH, asid akan hilang H. Buat macam biasa. Okay. So nanti disebabkan asid lemak ada double bond. Nampak tak? Ini double bond. Kalau double bond, lemak tepu ke tak tepu? Kalau mengandungi ganda bond? Yang dua? Tak. Tak tepu. Betul. So asid oleik adalah asid lemak tak tepu. Terhasil apa? Ke lemak? Minyak ke lemak yang akan terhasil? Kalau asid lemak kita adalah asid lemak tak tepu. Minyak. Minyak, betul. So yang akan terhasil adalah minyak. Bukannya lemak. Sebab ingat, minyak maksudnya ada ikatan ganda dua antara atom karbon. Kalau nak menghasilkan lemak, yang ni. Yang ni akan, so ini adalah, ini lemak. Sebab apa? Sebab asid lemak kita adalah asid lemak tepu. Tepu. So, bila tepu bermaksud di sekadar ikatan tunggal antara atom karbon. Maka selepas berlaku pengesteran yang akan terbentuk adalah lemak. Okey? Lemak. Tapi asid lemak tak tepu, unsaturated, maka dia akan produce oil. Minyak. Dapat ke semua orang? Syahir okey Syahir? Boleh Okey. Ada apa-apa persoalan? Semua okey? Yang kat sini Amal perasan kalau keluar soalan, dia akan suruh lukis glycerol. Nama dia asid lemak kita. So korang kena faham macam mana dia terbentuk saja. Yang warna biru tu, yang hilang air tu. Itu je. Yang struktur asid lemak akan diberi. Okey? Cuba salin dulu kalau nak salin. Okay, next. Masa semua okey lah kot. Okay. Apa yang lagi tadi Abang sebut, lemak je. Dalam slide ni ada ke? Oh, tak ada. Oh, sekejap. Okay. Ni 8.30 lah ni. Okay. So, Abang sekarang nak ulang balik So, sifat fizik dan sifat kimia bagi molekul bergantung kepada asid lemak induk. Induk tu bermaksud struktur dia lah. Okay. Contoh ini asid lemak tepu. Asid lemak tepu bermaksud hanya mengandung tunggal sahaja. So, bila ada ikatan tunggal, ingat tak? Takat lebur dia akan jadi lebih tinggi lah. Okay. And then dia akan wujud sebagai pepejal pada suhu Faktor yang akan terhasilkan adalah lemak. Okay. Lemak. Contoh asid palmitik, asid stearik. Tengok kat structure saja. Okay. Kalau tepu, okay, asid lemak tak tepu. Okay, asid lemak tak tepu bermaksud dia akan mengandungi sekurang-kurangnya satu double bond. Satu karbon. Bond dia rendah sebab double bond kan tak stable. Abang pernah ajar. Ikatan ganda dua tak stable. Sebab tu takat lebur dia rendah. Mudah nak menyerap haba. Sebab itu dia wujud sebagai suhu bilik. Digunakan untuk menghasilkan minyak. Minyak. So, pilihlah asid lemak untuk menghasilkan apa. Contoh, kalau nak menghasilkan lemak, ambillah asid lemak tepu. Kalau nak, ambillah asid lemak tak tepu. Okay, itu konsep asas dia. Okay, selalunya dia akan tanya takat lebur. Double bond tak stabil, maka takat lebur rendah. Okay, manakala lemak ni akan mengandungi ikatan tunggal saja, bermaksud dia stabil sebab tinggi. Okay. Alright.
Apa lagi? Okey, transformasi industri, proses penghydrogen daripada lemak tak tepu kepada lemak tepu lah. So, ini kita dah belajar. Iaitu yang ni. Okey. Daripada lemak tak tepu. Bermaksud double bond carbon yang macam ni. Okey. Kemudian jadi single lemak tepu. Okey. Jadi lemak tepu. So, ingat balik apa nama proses dia. Okey. Nampak tak hidrogen masuk kan? So, tambahkan dengan hidrogen. So, bila hidrogen, dia punya mangkin adalah nikel. Ingat tu, nikel. So, ini nama proses dia adalah hydrogenation. Penghydrogen. Okay. Kenapa tak ada keadaan? Dia macam biasa selalunya kalau ikut apa yang kita belajar dekat bab 2, 100 apa hasil kan. Cumanya, sebab kita belajar asid lemak dia sangat panjang rantai karbon dia. Sebab tu orang lukis R. Dia panjang. Sangat panjang. R. So, bila makin panjang, dia akan keadaan. Kadang-kadang lagi tinggi suhu. Kadang-kadang kena ada tekanan kepada kepanjangan rantai karbon kita. Okay? Nah, itu je kena tahu. Alright? Apa lagi? Okay. So, kita tengok sekejap. Okay. Penggunaan minyak dan lemak dalam kehidupan. Okay. Yang ni kan. Yang pertama, sebagai nutrisi. Okay. Minyak dan lemak tenaga dan adik. Ingat balik. Vitamin A, D, E dan K. Okay. So, ingat ya. Ingatlah sebab tenaga yang paling berkesan. Sebab tu korang kena makan sebenarnya yang ada lemak-lemak ni. Sebab dia akan store our energy. Pakailah. So, jangan pula makan banyak-banyak tapi tak pakai. So, nanti dia akan jadi lemak tepu je dalam badan. Okay. So, lemak tepu apa? Ingat tak orang kata lemak tepu. Bukan ni. Okay, lemak tepu apa? Ni. Ikan. Lemak pepejal, betul tak? So, bila pepejal, korang boleh bayangkan tak? Contoh, korang makan banyak. Lemak ke minyak ke lemak. Contoh, lemak ni, dia boleh store our energy in our body. Betul? So, bila you use the energy, lemak tu energy lah bila awak. So, kalau korang tak guna lemak kita tu, lemak tu akan tinggal lama dalam badan, dah di dalam keadaan pepejal. Bila dalam keadaan pepejal, lemak kita kekal lama dalam badan. Sebab kita senam sangat. Senaman macam drastik ke, contoh buat kardio gila-gila, lemak tu bolehlah pecah. Sebab tu kalau tak bersukan, lemak ni dalam keadaan pepejal sangat bahaya. Sebab tu orang panggil lemak tepu. Tepu susah nak pecah. Lemak dia tinggi. Okey? Apa lagi? Okey. So, pertama sebagai nutrisi. Sebagai bahan api bio, okey, alternatif mesra alam. Okey, contoh terpakai boleh digunakan menghasilkan bahan api biodiesel melalui proses transesterifikasi. Tak payah ambil tahu. Ambil tahu je lemak dan minyak ni boleh digunakan sebagai bahan api bio. Dia boleh digunakan sebagai sabun. Okey, minyak dan lemak boleh juga dijadikan sebagai pelembap kulit seperti lotion badan dan juga krim muka. Sebab tu dalam skincare, misalnya dalam cleanser ataupun dalam moisturizer, lemak ataupun rasanya minyak. Sebab minyak ni boleh trap water. So, bila trap water, our skin akan jadi moist. Lembap. Sebab tu pentingnya ada lemak, bukan lemak lah, dalam skincare kita. Sebab minyak ni kalau sikit, dia boleh trap the hydration dan muka kita jadi sangat cukup air. Okay? So, apa pula yang bahayanya? Okay. Lemak dan minyak ni kalau ambil secara berlebihan, mengalami risiko arteriosklerosis, iaitu pengerasan arteri. Okay? Dan obesiti jika mengambil lemak tepu ataupun haiwan berlebihan. Okay. Ada dua benda.
So, pengambilan makanan yang tinggi dengan lemak tepung. Contoh, orang makan lemak tepung. Kan? Lemak tepung. Saturated punya fat. Lemak tepung. So, bila single bond, apa yang kena faham? Single bond bermaksud takat lebur dia tinggi. Takat lebur dia. Bila kita makan lemak tepung yang sangat banyak, maka ia akan meningkatkan tahap kolesterol. Paras kolesterol. Kolesterol dalam darah. Dalam darah. Okey, kolesterol ni apa pula? Okey, kolesterol ni ini adalah memendakkan lemak plak. So, bila makin banyak kolesterol, dia akan meningkatkan pemendakan lemak. Lemak. Ataupun kita panggilkan dia sebagai plak. Okey, plak. Plak ni adalah yang ada pada arteri. Ada pada arteri dinding. Macam ni dinding. So, korang boleh bayangkan, sebelum makan lemak tepung, ni salur darah korang So, darah tu mengalir biasa je. Darah tu mengalir okey je macam ni. Biasa je darah mengalir. So, lepas korang lemak tepung yang sangat banyak. Contoh, ini adalah arteri korang. Okay, ni adalah arteri darah korang. So, bila ambil banyak lemak tepung, maka paras kolesterol dalam darah makin tinggi. So, dia akan menyebabkan pemendakan lemak. Dia macam ni kat dinding. Ni lemak Okay, so abang label bagi nak nampak. Adalah plak kita panggil. So, bila ada mendakan lemak ataupun plak pada arteri dinding, so, bila darah nak mengalir macam ni, jadi dekat, apa nak panggil? Apa terjadi dekat pressure darah tu? Tekanan darah. Makin laju ke makin perlahan? Kalau ada benda yang macam tu, laju ke makin perlahan? Air mengalir. Tiba-tiba ada benda tutup. Air makin laju ke makin perlahan? Perlahan. Betul. Sebab penghadam, maka pengaliran darah akan jadi semakin slow. Okey. Pengaliran semakin perlahan. Okey. So, apabila plak pada dinding arteri semakin bertambah, pengaliran darah menjadi tersekat. Sebab inilah dia akan membawa kepada peningkatan tekanan darah. Okey. Tekanan darah. Orang yang ada high blood pressure, iaitu bila bacaan tinggi, itu sebenarnya disebabkan pengaliran darah kita slow. Kenapa slow? Sebab pada arteri dinding kita yang menghalang daripada darah tu mengalir secara sempurna. Okey? Ada plak sebab dah meninggikan paras kolesterol dalam darah. Kenapa? Sebab korang ambil lemak tepung yang sangat banyak. Dan tak tu. Okey? So, jika pemendakan plak berlaku pada dinding arteri jantung, so apa yang terjadi? Kita punya salur darah, bukan salur darah, kita punya dinding-dinding arteri dalam badan ni, dia macam moist, lembik, kibel lah macam tu. So, kalau ada plak ni, korang boleh bayangkan yang dinding-dinding yang lembut ni, so dia akan menjadikan arteri kita mengeras. Dinding arteri kita boleh jadi mengeras. Okey. Buruknya. Sorry. Okey. Dinding arteri mengeras. So, bila dinding arteri mengeras, okey, keadaan ini kita panggil dia sebagai arteriosklerosis. Ini sekadar ilmu je. Arteriosklerosis. Okay, arteriosklerosis ni adalah keadaan bila dinding terlampau banyak pemendakan lemak ataupun plak.
Okay. Sebab itulah orang akan sakit jantung tau. Sebab bila makin tak boleh mengalir. Dia tak mengalir, bekalan darah ke jantung akan tersekat. Sebab itulah orang boleh kena serangan jantung. Itulah, itu pentingnya dari kecil jangan nak ambil lemak tepung banyak sangat. Boleh ambil, cumanya kena riadah, kena bersukan. Jelas ke? Ini kita belajar macam bio sikit. Semua okey? Okey. So, kolesterol pula, apa yang kena tahu ya? Dua jenis kolesterol. Kolesterol. Ada dua jenis. Panggil dia sebagai LDL, iaitu kolesterol berketumpatan rendah. Kolesterol berketumpatan. Yang kedua, kita ada HDL, iaitu kolesterol berketumpatan tinggi. Okey, kolesterol berketumpatan tinggi, kolesterol ketumpatan yang tinggi, ini kita panggil sebagai a good kolesterol. Okey, manakala berketumpatan bad kolesterol. Okey, ambilkan macam tu saja. Okey, so arah ketumpatan tinggi dan darah akan meningkatkan risiko mendapat penyakit jantung. Nanti korang boleh tengok, kenapa LDL buruk? Kenapa HDL bagus? Sebab korang guna perkataan ketumpatan kan? Nanti cuba tengok. Cuba cari. Bagus. Ini baru lemak je. Kalau minyak macam mana? Minyak taklah terteruk macam lemak tepung. Okay? Lemak tepung adalah lemak lah. Kalau lemak tak tepung, minyak. Okay? Tidak mengandungi. Kalau dalam minyak ataupun kita panggil dia sebagai lemak tak tepung. Kenapa lemak tak tepung? Minyak ni dia mengandungi ikatan ganda dua antara atom karbon. So, minyak sayuran tidak mengandungi kolesterol. Dia tak ada kolesterol. Ingat tu. Kolesterol keadaan pepejal dalam lemak tepung sahaja. Okey, lemak tepung saja. So, lemak-lemak tak tepung dalam minyak sayuran tidak memberi kesan kepada kardiovaskular. Sebab pengalian darah masih okey. Darah masih mengalir dengan bagus. Sebab dia tak ada kolesterol. So, bila pembendakan lemak, tak ada formation of plaque on the artery wall. So, bila tak ada benda tu, dia tak akan efek kepada kardiovaskular. Apa-apa penyakit jantung, dia tak akan efek. Kalau kita terlampau ambil banyak, dia boleh menyebabkan kegemukan. Obesity. Itu saja. Itu saja yang korang kena ambil tahu. Ambil lemak tepung, jantung. Sebab bekalan darah ke seluruh badan tak cukup. Kalau ambil minyak ataupun lemak tak tepung, sekadar memberikan. Setakat ni jelas ke? Boleh ke? Tepung dengan itu je kena tahu. Okay? Untuk topik ni itu je kena tahu. Kena tahu glycerol, macam mana dia bergabung dengan asid lemak. Okay? Kena tahu perbezaan antara minyak dan lemak. Kena tahu. Dan kena tahu definisi. Apa lagi ya? Itu saja. Dan kena tahu apakah kesan kalau kita banyak dan lemak tak tepung banyak. Kena tahu. Dalam esei selalu keluar. Okay, ada apa-apa persoalan setakat ni? Semua jelas? Okay. Kita akan masuk bahan pencuci pula. Siapa ada persoalan boleh tanyalah. Okay? Kita take fast sekejap
Okey, kita sambung boleh? Kita sambung Semua okey? Untuk bab 5 ni kita akan ada 2 sesi je lah hari ni. Minggu depan kita akan habis bab 5. Yang nanti macam membaca dan more to sharing sajalah. Sekarang kita juga kepada bahan pencuci. Okey. Untuk bahan pencuci kita ada 2 je yang kita akan belajar, iaitu sabun dan juga deterjen. So kita kena tahu perbezaan dan deterjen. So abaikan slide ini dulu. Kita melukis dulu. Ya. Sebelum ni suara abang okey lagi Alright. Kita tengok dulu lag sikit Semua orang lag ke? Ya. Tapi tak teruk sangat Tadi okey je kan? Masa abang boleh faham je kan? Okey je ke? Alright. Okey, sekarang jelas ke? Tersekat ke? Okey So kita tengok sabun dahulu. Okey, soap. Sabun ataupun soap. Okey, pastikan tahu definisi dia dulu. Okey, sabun adalah garam natrium. Okey. Sabun adalah garam natrium atau garam kalium. Okey. Bagi asid lemak berantai panjang. Asid lemak berantai panjang. Okey. Ini maksud sabun. Okey, garam natrium atau kalium bagi asid lemak berantai panjang. Okey, sodium or potassium salt for the fatty acid with a long carbon chain. Okey. So, untuk sabun, okey, struktur dia bila korang nampak dia adalah garam natrium atau kalium, bermaksud dia ada Na+ ataupun K+. Bila dia kata bagi asid lemak berantai panjang, bermaksud adalah asid lemak macam ni. Adalah asid lemak. Ingat, berantai panjang kita wakilkan dengan R. R tu adalah karbon berantai panjang. Di mana, benda baru di mana R ni, kalau orang sebut, R ni adalah kumpulan alkil. Kumpulan alkil. Alkil ni nak memberi maksud rantai karbon. Alkil tu bermaksud rantai karbon. Banyak karbon. Okey? Boleh So, asid lemak mestilah 12 hingga 18 atom karbon. Okey? So, biasanya untuk formula AM sabun, tengok general formula for salt. Formula AM. Okey. First, lukis je karboksilik. Okey? Macam ni. Ingat, bila asid hilang apa? H ke OH? Asid H. H, okey. So, asid akan hilang H kan? So, H ni akan hilang. H tu akan hilang, maka tinggal O. Lepas tu akan ada Na+ masuk. Na+ ataupun K+ lah, bergantung apa yang kita pakai. Okey. Kenapa jadi O-? Sebab H keluar. Bila H keluar, dia jadi O-. Tak apa, tak payah ambil tahu. Tapi ambil tahu, garam natrium atau kalium tu akan masuk dekat sini. Salah satu bukan dua-dua tau, abang buat atau. Atau Kemudian akan ada akil yang panjang lah macam ni. CH2 and CH3. Paling senang abang suka wakilkan dengan R je. Macam ni. Abang buat R je. Bila kita sebut R ni kena faham. R ni merujuk kepada kumpulan alkil. Biasanya kita lukis macam ni lah. CH3 CH2N. Dia sangat panjang lah, sangat panjang. Ini kita panggil sebagai sabun natrium ataupun kalium. Kalau Na+, sabun natrium. Kalau K+, sabun kalium. Okey? Sebarang bahan pencuci yang bukan sabun kita panggil deterjen.
Deterjen adalah biasanya dihasilkan daripada sumber sintetik daripada pecahan petroleum. Jadi kita akan tengok sabun dulu. Okay, contoh sabun lah kalau kita tengok. Contoh kita ambil sabun natrium laurat. Contoh nama sabun natrium laurat. So, bila natrium laurat bermaksud dia tambahkan asid laurat. Dia tambahkan asid laurat. So, struktur dia akan jadi macam ni lah. C double bond O, O minus, Na plus. Sebab dia kata natrium. So, Na plus. H hilang, Na plus masuk So, bila laurat ni bermaksud dia ada 12 atom karbon. So, dia jadi panjang macam ni. Dia akan jadi panjang macam ni. 10 CH3. Ini sabun lah. Okay, ingat ya. Dia kadang dia suruh tentukan ini sabun ke deterjen. So, nampak je asid lemak yang ni. Ini merujuk kepada asid lemak. So, bila asid lemak, automatik sabun. Okay. Apa bezanya dengan deterjen? Tengok warna biru. Biru kita tengok deterjen. Okay, kalau deterjen adalah kita panggil garam natrium bagi asid sulfonik. Garam natrium untuk asid sulfonik. So, bila kita tengok struktur, kita boleh bezakan. Struktur dia macam ni. Sulfonik tengah dia sulfur. Kemudian double bond O. Okay. O minus, Na plus. O, R. R macam biasa, alkil yang panjang. So, kalau nampak sulfur, automatic deterjen. Ingat tu. Sebab dia suruh bezakan je. Kalau nampak asid lemak, itu adalah sabun. Kalau nampak sulfur, itu adalah deterjen. Ingat itu. Okay. Kalau macam ni struktur dia, ini kita panggil dia sebagai natrium alkyl sulfide. Ada satu lagi struktur macam ni. S, double bond O, O minus, Na plus. Tapi dia ada benzin. Macam ni. Dia bulat macam tu. Lepas tu R. Ini kita panggil sebagai benzena. Ataupun benzin. Dalam bahasa Inggeris lah. Okay. So, ini kita panggil dia sebagai natrium alkyl benzena. Kenapa alkyl benzena? Sebab R tu alkyl and then ada benzena yang melekat. Sulfonat. Okay. Sulfonat. Okay. Jangan risau. Dia takkan suruh lukis punya. Tapi kena tahu dia punya formula ARM. Ada sulfur. Ada sulfur. Okay. Alright. So right now kita akan belajar pula tentang penyediaan sabun. Sekejap. Dalam ni ada ke? Okay. Tak apa. Yang slide tu boleh tengok. Okay. Untuk proses penyediaan sabun proses penyediaan sabun. Okay. Apa yang kita kena tahu adalah sikit je. Okay. So, sabun ni dia boleh diperbuat daripada lemak haiwan ataupun minyak sayuran. Sebab apa? Sebab dia panggil apa tadi? Garam natrium atau garam kalium bagi asid lemak berantai panjang. So, dia melibatkan asid lemak. Sebab tu sabun ni boleh kita dapati daripada lemak haiwan ataupun minyak sayuran. Okay, daripada lemak haiwan ataupun minyak sayuran. Okay. Macam biasalah, kalau lemak haiwan macam mana? Lemak tepu. Kalau minyak sayuran, lemak tak tepu. Ingat balik. Okay. So, lemak-lemak haiwan yang paling biasa digunakan adalah daripada lembu dan kambing. Manakala minyak sayuran yang biasa digunakan ialah minyak kelapa sawit, minyak zaitun dan minyak kelapa. Okay. So, sabun ni dia disediakan dengan menghidrolisiskan lemak atau minyak. Contoh, abang bagi contoh Ini beaker
korang letaklah minyak. So dalam ni akan ada minyak atau lemak. Minyak atau lemak. Okey. Kemudian kita hidroliskan dia. Hidrolisiskan dia. Dia akan mengalami proses hidrolisis. Okay. And then kita kena letak alkali. Okay. Apa-apa alkali. Biasanya kita letak natrium hidroksida, sodium hidroksida. Okay. Minyak dan lemak ni akan mengalami proses hidrolisis dalam keadaan berakali. Maka dia akan menghasilkan sabun lah. Di mana nama proses keseluruhan ni, okay, kita panggil dia sebagai proses saponifikasi. Saponifikasi. Saponifikasi adalah nama proses untuk menghasilkan sabun dari mana kita menghidrolisiskan minyak ataupun lemak dalam keadaan alkali. Okay, so proses saponifikasi ni dia melibatkan pendidihan lemak atau minyak dengan larutan natrium hidroksida pekat atau larutan kalium hidroksida pekat. Okay, so macam mana? Ingat balik proses minyak dan lemak. Macam mana struktur dia? Kan nak menghasilkan minyak dan lemak, kita revise balik. Kita kena ada glycerol. Macam ni kan, glycerol. Ingat tak? Glycerol. Abang nak bagi korang ingat je. Ini glycerol. Kemudian kita tambah asid lemak kan? C double bond O, OH, R. Asid lemak ni kita tak tahu dia pakai apa so kita wakilkan dengan R saja. Okay, kita wakilkan dengan R. Maka struktur lemak kita macam mana? 1, 2, 3. Hilang OH hilang air, ingat tak? Hilang air. Hilang air. Hilang air. So, O, C double bond O, R. O, C double bond O, R. O, C double bond O, R. Ni macam biasalah, CH2, H, CH2. Okay. So, ini struktur lemak kita. So, apa yang akan terjadi? Saponifikasi ni so, dia akan melibatkan pendidihan lemak kita, struktur kita ni. Kemudian dia tambahkan dengan, sekejap abang salin ke atas Kita bawa ke atas. Ini lemak kita. Sekejap kita ambil yang lawa sikit sekejap Kita ambil lawa sikit. Okay. Ni lemak kita tadi Ni lemak kita tadi. Okay. So saponifikasi ni kita ambil minyak dan lemak dan dalam keadaan alkali. Kan ingat tak hidrolisis. Tapi kita akan ada alkali. So tambahkan dengan alkali pekat. Contoh natrium hidroksida. Pastikan alkali pekat Ini pula minyak, struktur minyak ataupun lemak. Ataupun nama am dia apa? Kena ingat nama am dia triglycerida. Okay, triglycerida. Tambah dengan sesuatu alkali pekat. Okay, alkali pekat. Di mana kita buat proses pendidihan. Okay, proses pendidihan. So, apa yang akan terjadi? Okay, copy balik. Tengok kat sebelah Copy balik. So, basically, apa yang terjadi dekat sini adalah dia pecahkan balik minyak dan lemak kita kepada glycerol balik. Dia pecahkan jadi glycerol balik. Okay. So, dia akan jadi macam ni. Pecahkan jadi glycerol balik. C, OH, CH2, H, CH2. So, akan jadi glycerol balik. So, mana sabun tu datang?
Okay, ingat je dalam NaOH kita ada Na plus dan juga OH minus. Okay, so apa yang terjadi dekat sini adalah, okay, tadi kan kita ada minyak dan lemak kan. So bila tambah dengan alkali pekat, so Na plus ni, abang sekarang tunjuk ya, korang tak belajar lagi. Na plus ni dia sangat suka dengan O. Sangat suka dengan O. Okay, dan kena ada 3 lah. 3 NaO. Okay, so bila 3 NaO bermaksud ada 3 Na plus. 3 Na plus. So Na plus tu yang pertama masuk situ. Yang kedua masuk sini. Yang ketiga masuk sini. Okay, so dia akan pecahkan jadi glycerol. So dia akan melekat dengan dengan O tu. So dia jadi macam ni. Na plus, O minus, C double bond O, R. So Na plus, O minus, C double bond O, R. Na plus, O minus, C double bond O, R. So ini adalah sabun natrium. Sabun natrium. Okay. So ini adalah proses saponifikasi di mana dia melibatkan proses hidrolisis minyak atau lemak dalam keadaan alkali. So dia akan menghasilkan sabun natrium ataupun kalium kita. Okay. So lemak atau minyak dia akan dihidrolisiskan terlebih dahulu untuk membentuk glycerol dan asid lemak. So apa yang akan terjadi lepas itu? So asid itu akan kemudian bertindak balas dengan alkali untuk membentuk garam natrium. Okay. So hidrolisis tu sebenarnya untuk pecahkan semula minyak tu kepada glycerol dan juga asid lemak. Kemudian asid lemak tu akan gabungkan pula dengan alkali kita. Okay. So dia macam ni minyak ataupun lemak. So dia akan mengalami proses hidrolisis. Okay. Hidrolisis ni adalah proses untuk jadikan dia kembali kepada glycerol dan asid lemak. Asid lemak. Kemudian NaOH kita Na plus ataupun K plus akan bergabung dengan asid lemak kita. So akan menghasilkan sabun natrium ataupun sabun kalium berdasarkan alkali apa yang kita pakai. Okay? Boleh ke setakat ni? Dia macam confusing sikit. Cumanya yang kena faham adalah nama proses je. Saponifikasi dan macam mana dia terjadi. Ingat ya? Saponifikasi adalah proses menyediakan sabun di mana kita menghidrolisiskan minyak ataupun lemak kepada glycerol dan asid lemak. Kemudian alkali kita akan bertindak balas dengan asid lemak kita menghasilkan sabun kita. Sebab tu sabun ni memberi maksud garam, natrium ataupun kalium untuk asid lemak. Kita kena ada asid lemak dulu. Cumanya bahan kita adalah triglycerida. Fahamkan dulu. Abang tahu dia agak confusing tapi cuba baca dan fahamkan dulu. Ya Okay. Kita habiskan last penyediaan deterjen yang konsep dia kita sambung nanti. Sebab masa macam banyak sangat nanti, confuse pula. Okay. Untuk proses penyediaan deterjen pula. Proses penyediaan deterjen. Okay. So untuk proses penyediaan deterjen, okay, dia akan melibatkan hidrokarbon yang berantai panjang. Okay. Dia akan melibatkan rantai karbon yang berantai, hidrokarbon yang berantai panjang di mana kita dapat dia daripada pecahan petroleum. Okay.
So asid organik kemudian dineutralkan oleh larutan natural bla 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 bla. Tak kisah. Okey, sekarang ni apa yang kena tahu adalah apa yang kena tahu Yang pertama adalah kita kena membentuk asid organik. Yang pertama adalah pembentukan asid organik. Okey, asid organik. Okey. So apa yang kita kena ada? Kita kena ada yang pertama alkohol. Okey. Alkohol berantai panjang. Kemudian kita tambahkan dengan asid sulfurik pekat. Asid sulfurik pekat. Okey. Contoh alkohol berantai panjang, korang buat macam ni je. C. Okey. CH2. Sebabkan nak panjang takkan lukis panjang-panjang kan? So sekadar CH2. Biar nampak OH. Kemudian buat je R dekat sini. R tu maksudnya karbon yang panjang lah. Kemudian tambah dengan asid sulfurik pekat. Asid sulfurik macam ni struktur dia. O, OH, OH. Okay. So apa yang berlaku dekat sini, ini nama kaedah dia pensulfonatan. Okay. Pensulfonatan. Bermaksud alkohol tu bertindak balas dengan asid sulfurik. Nama proses dia pensulfonatan. Okay, so apa yang akan terjadi adalah, ingat alkohol akan hilang OH. Okay, alkohol akan hilang OH, asid akan hilang H. Ingat tu je macam biasa. Asid akan hilang H. Sebab tu dia akan jadi, sambung je balik. R, CH2, sambungkan. O, S, double bond O, OH, double bond O. Okay. So dah jadi asid alkyl sulfonik kita panggil. Okay, ini nama dia asid alkyl sulfonik. Kenapa alkyl? Sebab karbon tu panjang. Kita tak tahu nama benar ni lagi. Kita tahu alkyl saja. Okay, ini proses pertama tahu, tak habis lagi. Ingat, deterjen ni pun sama. Dia ada natrium. Dia kena ada natrium. So, apa yang akan terjadi adalah proses kedua kita panggil sebagai peneutralan. Di mana kita tambahkan dengan alkali pekat sebagai contoh natrium hidroksida. So, ini nama proses dia peneutralan. Peneutralan. So, lukis je peneutralan. Ingat, dalam asid alkyl sulfonik, dia akan masuk dekat sini. Tengok warna purple. Dia akan masuk dekat asid. Ingat ya, sebabkan asid, H akan hilang. Asid je, H hilang. So, dalam NaOH pula ada Na+, ada OH-. So, Na+ akan masuk dekat O. Takkan OH- masuk pula? Tak logik. Sebab O negatif. Takkan benda negatif masuk. So, Na+ yang akan masuk. Maka, dia akan jadi, lukis balik, sulfur, O, H2, R. Okay. Kemudian, O-, Na+. Okay. So, ini adalah deterjen. Okay. Macam tu saja, dua proses. Proses pertama sebagai pensulfonatan. Proses kedua adalah peneutralan. Alright? Boleh ke setakat ni? Dia macam banyak benda tak apa-apa kan. Cumanya yang penting adalah tahu nama proses. Okay? Kalau untuk menghasilkan deterjen, proses pertama pensulfonatan bermaksud kita tidak balaskan dengan asid sulfurik pekat. Kemudian after pensulfonatan kita akan tindak balaskan dengan peneutralan. Kenapa peneutralan? Sebab pada waktu inilah ion natrium akan masuk. Barulah dia jadi deterjen. Okay, barulah dia akan jadi deterjen. Okay? Alright. So, abang nak recap sedikit. Okay. Untuk sabun dan deterjen abang nak
recap sedikit saja. Okey, untuk sabun, ingat sabun ni adalah garam, natrium atau kalium bagi asid lemak berantai panjang. So, bila asid lemak mesti ada karboksil. C double bond O. Mesti ada C double bond O dengan O. Okey. Kalau deterjen adalah garam natrium bagi asid sulfonik. Bila sulfonik bermaksud ada sulfur dalam struktur dia. Okey. Untuk sabun, nama proses menyediakan sabun adalah saponifikasi. Di mana saponifikasi ni melibatkan hidrolisis minyak atau lemak dalam keadaan alkali. So, korang kena tahu struktur minyak ataupun lemak. Tambahkan dengan alkali, maka apa yang akan terjadi? Dia akan menghasilkan sabun. Okey. Hidrolisis tu bermaksud minyak ataupun lemak kita dihidroliskan kepada glycerol dan asid lemak. Dia macam kembali kepada asal. Kemudian asid lemak ni lah barulah kita tambahkan dengan garam, barulah kita tambahkan dengan alkali pekat. Tak kisahlah nak pakai NaOH ataupun KOH, sodium hydroxide or potassium hydroxide. And then the fatty acid ni dia akan react with the alkaline tersebut to produce soap. Okay. Kalau deterjen pula dua proses je, biasanya memang persulfonatan, persulfonatan, kemudian baru peneutralan. Dua je. Okay. Abang rasa yang lain ni abang akan masuk minggu depan. Okay. Sebab sabun ni pun agak banyak sebenarnya. Korang kena pandai explain kan apa yang terjadi, kenapa deterjen lebih baik daripada sabun. Okay. So, dia akan take time sikit. Alright. So, ada apa-apa persoalan setakat ni? Semua jelas ke? Daripada asid lemak sampai sabun dan deterjen. Semua okey? Okey. Sebab bab ni kadang-kadang macam nak kata akan banyak keluar dekat bab 1 lah. Bab 1. Kertas 1. Kertas 2 ni kadang-kadang lah cuma kena tahu. Apa yang abang tunjuk tu, itu je yang penting dalam exam. Alright. Nanti minggu depan Ahad, kita akan masuk pula kepada ejen pencuci. Macam mana sabun ni bertindak. Macam mana sabun ni bertindak. Dan kita akan belajar juga jenis-jenis air. Dan kita akan belajar pula siapa yang lebih bagus. Deterjen ke ataupun sabun. Mudah saja belakang ni. Alright. So, ada apa-apa persoalan setakat ni? Semua okey?